sabar betul nak pergi. Wah, kau nak pergi mana pagi-pagi ni, Moy? Gembira semacam je aku tengok. Alah, sibuk je lah kau ni, Ani. Lagipun, aku tak nak bagi tahu kau lah. Rahsia. Moy, Ati. Aku nak tanya pun tak boleh ke? Aku tak ada masa dah ni. Aku dah lambat. Tepi. Beri laluan. Macam masa ni. Tepi. Tepi. Dulu. Dul. Aku... Hajim! Aduh, maaf Jeff. Hei, masalah. Lain kali, kalau bersin tu, cubalah berhati-hati sikit. Tengok dulu ada kawan berdekatan ke tak. Ni yang sembuh je. Muka aku ni macam kertas tisu ke? Aduh. Alah, minta maaf lah Jeff. Aku tak sengaja lah. Lain kali aku tak buat lagi. Okey, tapi ingat, kalau... Tepi. Aku tak ada masa ni. Nanti aku lambat. Apalah, Moy. Kalau ia pun nak cepat, tak payahlah sampai main rempuh je. Hei, masalah. Jeff, Moy nak pergi ke mana tu? Entahlah, Dul. Entah. Aku pun tak tahu. Jom kita pergi siasat. Nak tak? Hihihi. Jom! Tak sabarnya nak dapat makanan percuma. Cik Cili dah sampai. Seronoknya. Hello Cik Moy, dah bersedia nak pergi? Dah bersedia. Tunggu yang Cik Cili, aku turun. Ya. Cik Cili, jomlah kita pergi sekarang. Aku dah tak sabar ni. Jomlah kita pergi. Wah, bersemangat betul Cik Moy. Jom. Jeff, itu macam cili je. Lah. Moy nak ikut cili ke? Masalah. Aku harap tak lakut. Jom ikut aku, Dul. Woi, tunggu. Nanti. Moy, tunggu Moy. Jeff, Dul. Apa hal ni? Alah, tak ada apa-apalah. Sibuklah Dul dengan Jeff ni. Tak boleh tengok aku senang langsung. Jom kita pergi sekarang lah, Cili. Dul dengan Jeff nak tumpang sekali lah tu. Nak makan percuma jugalah kot. Aku tak nak kongsi makanan percuma aku. Hei. Woi, tunggu, woi. Alah, cepat ke ni? Alamak. Macam mana ni, Jeff? Macam ni. Wah. Ya, tepat pada sasaran. Mana mau lari, sekarang kita dah dapat tahu mana weh hitam tu pergi. Kita boleh tengok kat telefon pita aku. Wah, hebatlah kau ni, Jeff. Memanglah. Takkan kau baru tahu. Aku harap Moy selamat. Cili tu bukan boleh dipercaya sangat. Dia tu suka sangat menipu. Tak macam manalah Moy boleh terpedaya. Sekejap lagi kita dah nak sampai dah Cik Moy. Bagus. Dah sampai. Masuk pintu ni ke, Cili? Ya. Sila. Masuk pintu tu. Pasal macam gelap je tempat ni? Senang betul kerja aku. Apa ni? Woi, mana makanan percuma aku? Woi, Cili. Makanan percuma. Mana ada, aku tipulah. Kaulah sebenarnya makanan percuma. Kau nak makan aku ke, Cili? Bukan akulah. Aku nak jual kau kat pasar. Boleh dapat duit. Habislah kau jadi ramuan dalam makanan. Jadi tepung ke, apa ke, aku tak peduli. Yang penting aku dapat duit. Bukan main gembira kau, Cili. Tu dia. Tangkap dia. Dia culik kawan saya, Encik. Oh, culik je. Alamak, polis. Kau jangan mana-mana. Terima kasihlah Dul, Jeff, sebab selamatkan aku. Tak ada hal. Yang penting kau selamat. Kalau kamu berdua tak datang, habislah aku jadi makanan.
Ani datanglah. Meh ni, Meh. Jom sama-sama tengok TV. Boleh ke? Boleh? Meh, kau boleh kongsi betul jagung aku. Kau dah tak marah dengan aku lagi ke, Moy? Tak marah lagi dah. Syukur kau selamat, Moy. Hooray! Jom tengok TV. Keesokan harinya. Kau ni ngapa bisa masuk penjara? Aku bang buy one sama Tok Lang lang. Kos aku kalah. Jadilah aku di sini. Hebat betul kau ni. Kau bang ngapa gak bisa masuk penjara? Aku bang ketahuan curi ayam Tok Lang lang. Masalah besar tu. Itulah bang. Ngapa hantu hijau bisa keluar? Alamak, dah terbuka. Mantap, dah terbuka. Bisa balik aku. Cepatlah lari, weh. Lari, cepat lang. Tu, cepat lari. Makasih Tok Lang lang. Hei, apa tu? Apa ribut-ribut ni? Alamak, lari semua. Kau nak mana kau? Tangkap kau ya. Sini kau, jangan lari kau. Kau ni nak lari. Hai kawan-kawan. Hai Jo. Hai Dul. Macam mana penggambaran kacang ke taman burung? Seronok tak? Minta maaf lah kat kawan-kawan semua. Tak ada hal lah. Kawan-kawan dalam kesusahan, kita membantu. Terima kasih. Dalam kesusahan macam ni, ada banyak pengalaman baru yang kita dapat. Tahu tak apa. Pengalaman sehari di taman burung tak boleh dilupakan. Dengar tu kawan-kawan. Kawan-kawan, bila lagi nak melawat ke sana? Tak rugi melawat ke sana. Burung-burung semua berkeliaran bebas. Tahu tak apa. Nanti nak pergi lagi lah ke tempat tu. Baiklah kawan-kawan. Sehingga di sini saja untuk episod kali ini. Bye.